Abang Jam nak share macam mana cara nak full setting untuk jam MB3 yang ini. Pastikan dulu display dia pada timekeeping mode. Let's say lah kalau display dia ada dekat alarm ke, ada dekat timer ke, ada dekat stopwatch ke, korang kena tekan button mode ni sampailah dia pergi ke timekeeping mode. Lepas tu korang kena tekan button adjust ni sampailah dia berkedip. Lepas tu kalau korang nak ubah untuk bahagian jam, tekan sahaja button mode. Nak tambahkan nombor dia, tekan bahagian start stop ni. Dia macam ni. Lepas tu nak bagi ke bahagian minit, korang tekan balik button mode dan adjust menggunakan button start stop ni. Okey. Sama juga untuk next korang kena set untuk bahagian tarikh. Korang tekan button mode sampai dia pergi dekat bahagian atas, ini hari bulan. Tekan sahaja bahagian start stop untuk tambahkan harinya. Kemudian untuk tukar bulan sama, tekan bahagian start stop. Dah selesai korang boleh tekan button adjust. Kemudian dia akan pergi ke paparan macam ni lah. Kalau korang nak collection yang rare, crazy colour yang sebiji macam ni, korang boleh pergi tekan profil Abang Jam tu dan direct terus dengan Abang Jam.